Lihat. Inilah hasil adunan kek vanila kita ni dah. Sangat lembut, sangat gebu. Okey, bolehlah kita masuk ke dalam bekah. Untuk kita kukuh, kita sediakan bekah macam ni dah. Kita masuk ke ni lah. Adunan kek kita. Semua bahan yang kita letak dalam blender ni sehingga gebu, sehingga halus lah. Okay, kita kisar dulu dah. Sehingga kita blend tadi dah. Lepas tu kita bahagilah kepada beberapa warna kita nak dah. Makan aiskrim pun ada. Rasa cheese tu sangat sedap, lemuk, manis pun cukup rasa. Saya harap anda semua dapatlah cuba resepi unicorn cheesecake ni dah. Dan kepada yang dah menonton video saya ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.